mustahil dia ada cikgu-cikgu atau pensyarah yang dalam bentuk AI. Rasanya AI tu boleh ke jadi pensyarah? Kalau kita melihat dari sudut in the future, tak mustahil dia ada cikgu-cikgu atau pensyarah yang dalam bentuk AI. Tapi dia kan kos tu macam tinggi lah. Tapi kalau nak cakap tentang di masa hadapan, perkara ni tak mustahil. Actually, it's already happening. Macam sekarang kita dah ada robot kan, robot Tesla dan sebagainya. Yang di mana mereka ni boleh diprogramkan untuk berinteraksi dengan kita. Benda ni kalau dulu kita tengok dalam filem je. Tapi hari ni AI yang robotics dan boleh buat kerja dan sebagainya telah pun diciptakan. Jadi kalau AI cikgu, AI pensyarah in the future memang tidak mustahil. Madam membayangkan di masa hadapan memang kita boleh ada robot-robot yang bertindak sebagai AI teachers, AI lecturers. Cuma dia ada cost. Dia akan jadi mahal.